Akhirnya, selepas mungkin diasak bertalu-talu dekat internet dan sebagainya, Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, telah mengeluarkan kenyataan rasmi beliau berhubung dengan krisis di Perlis yang telah berlaku pada awal minggu lepas. Di mana kita semua tahu, sejak benda itu berlaku pada hari Isnin minggu lepas, Bersatu tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan sangat. Tidak kata hack, tidak kata hoax dan sebagainya. Sebaliknya terus mendiamkan diri walaupun diasak berulang-ulang kali. Sampai keluar satu kenyataan palsu yang dikongsikan oleh Setro Madanon. Dan pada lusa semalam lah kalau ikutkan, Hamzah Zainuddin iaitu Timbalan Presiden Bersatu akhirnya telah mengeluarkan kenyataan tetapi terlalu umum dan tidak menjawab apa-apa persoalan. Di mana persoalan kita mudah. Adakah Bersatu bertindak mengarahkan atau merestui tindakan 5 orang adun Bersatu itu menghantarkan SD ke Istana Perlis, ataupun mereka tak setuju benda itu, mereka tak arahkan apa-apa, tindakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan yang keduanya, adakah mereka merestui tindakan 5 orang adun Bersatu itu ataupun Bersatu Perlis secara asasnya menghantarkan 3 nama ke Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis untuk dikonsider sebagai Menteri Besar Perlis yang baru atau bagaimana? Jadi persoalan-persoalan itu tidak dijawab oleh Hamzah Zainuddin dan kita menuntut agar Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu untuk menjawab perkara tersebut. Dan semalam beliau telah mengeluarkan kenyataan media beliau berhubung dengan perkara ini. Dan macam biasa tuan-tuan dan sekalian, sekadar untuk keadilan, jom kita bacakan bersama-sama kenyataan oleh Muhyiddin Yassin ini. Saya mengikuti perkembangan krisis politik di negeri Perlis susulan peletakan jawatan Yang Berhormat Tuan Muhammad Shukri Ramli sebagai Menteri Besar. Saya yakin bahawa parti-parti anggota Perikatan Nasional mempunyai kaedah masing-masing untuk menguruskan sebarang isu yang berbangkit dengan berhemah demi menjamin kestabilan dan kelangsungan pentadbiran Perikatan Nasional di negeri Perlis. Saya ingin menegaskan bahawa tiada arahan dikeluarkan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perlis dari Parti Bersatu untuk menandatangani sebarang akun berkanun. Bersatu hanya menyembah maklum nama calon Menteri Besar Perlis dari Parti Bersatu setelah dititah oleh Istana Perlis untuk berbuat demikian. Justru, Bersatu akan mendengar penjelasan adun-adun Bersatu Negeri Perlis untuk mengetahui kedudukan sebarang isu ini. Saya ingin menegaskan bahawa Perikatan Nasional menghormati kuasa budi bicara Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tunku Syed Putra Jawahirul Lail, Raja Perlis dan menjunjung Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis dalam pelantikan Menteri Besar. Perikatan Nasional juga menghormati kedudukan PAS sebagai parti yang memimpin PN Negeri Perlis. Saya berharap isu berhubung kedudukan Menteri Besar Perlis akan dapat diselesaikan dalam semangat keluarga besar Perikatan Nasional. Di sini antara lain tuan-tuan dan sekalian, Muhyiddin mengakui bahawa mereka tidak mengarahkan 5 orang adun Bersatu itu untuk menghantarkan SD. Dan dalam masa yang sama juga, Muhyiddin mengatakan bahawa tindakan Bersatu menghantarkan 3 nama untuk dikonsiderkan sebagai calon Menteri Besar Perlis hanya dilakukan selepas mendapat titah dari Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Dan of course lah di sini juga tuan-tuan dan sekalian, Muhyiddin basically-nya memulakan perkataan beliau dengan mengikuti perkembangan negeri Perlis susulan peletakan jawatan. Yang ini saya pelik. Sebab apa tahu? Sebab sebelum Shukri meletakkan jawatan, 5 adun Bersatu itu terlebih dahulu menghantarkan SD. Yang ini Muhyiddin gagal untuk highlight betul-betul. Dia seolah-olahnya beritahu benda ini semua, kekacauan ini semua berlaku selepas Shukri meletakkan jawatan. Padahal sebelum itu lagi, mereka sudah menghantarkan SD kepada Raja Perlis menyatakan mereka telah menarik sokongan terhadap Shukri Ramli. Hanya selepas itulah barulah Shukri Ramli meletakkan jawatan. Itu pun selepas 3 orang adun PAS tergugur keahlian mereka secara automatik selepas melanggar perkara 15A Perlembagaan PAS. Tapi itulah, Muhyiddin menggambarkan seolah-olahnya semua ini berlaku selepas Shukri meletakkan jawatan. Seolah-olahnya, kalau Shukri tak letak jawatan dan mungkin benda tak berlaku dan sebagainya. Tidak. Benda ini berlaku sebelum Shukri letak jawatan lagi. Shukri hanya meletakkan jawatan selepas semua ini berlaku. Jadi di sinilah saya rasa Muhyiddin sama ada dia berkita lepas pandang atau penggunaan perkataan ini kurang sesuai, ataupun mungkin dia nak meletakkan keadaan ini memang tak boleh apalah sebab Shukri tak jawatan, so saya tengok perkembangan apa yang berlaku. Benda itu tak betul. Muhyiddin kena beritahu juga yang 5 orang adun Bersatu itu mereka dikatakan tidak mengikut ataupun tidak diarahkan untuk hantarkan SD kepada Raja Perlis. Jadi nak tahu juga apa tindakan Bersatu. Adakah Bersatu bertindak hendak mendeda mereka, nak hukum mereka, nak berikan amaran ke apa-apa ke? Tak ada tulis dekat sini. Jadi di sini kita secara asasnya, walaupun 5 orang adun Bersatu itu dikatakan menghantarkan SD itu tanpa arahan Bersatu, bila mereka tidak mahu mengambil tindakan dan sebagainya, menunjukkan betapa mereka ni seolah-olahnya
bersetuju dengan tindakan tersebut. Jadi benda itu tak boleh dibiarkan. Benda ini tak betul. Benda ini tak patut sebenarnya. Jadi kegagalan Bersatu untuk mengambil tindakan terhadap 5 aduan tersebut merupakan an act of agreement lah, in agreement. Maknanya mereka bersetuju dan ini menunjukkan satu pengkhianatan yang besar terhadap Perikatan Nasional Liga Polis dan juga Kerajaan Liga Polis itu sendiri. Dan berkenaan dengan mereka dikatakan menghantarkan nama calon-calon MB ke Raja Polis itu hanya selepas mendapat titah Raja Polis, bagi saya lakan, dengan segala hormat kepada Raja Polis, sebab saya tak nak libatkan raja-raja dalam hal kemelut politik tau. Benda itu saya kena tolak tepi dulu. Bagi saya, ini merupakan satu tindakan yang cuba berselindung. Oh, saya dapat titah, so tak apalah, nak macam mana kan kena hantar juga. Ianya seolah-olah sama macam geng-geng Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional yang berselindung di sebalik titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Konon-kononnya, oh, Agong dah titahkan untuk buat kerajaan perpaduan, so kita buatlah, kenapa kau tak ikut? Nampak kat situ? Berselindung di sebalik titah raja. Bagi saya, benda ini merupakan satu perkara yang memang tak patut dilakukan. Kecualilah andai kata kalau memang terdapat titah itu dikeluarkan secara rasmi, memang nampak dekat page Istana Polis sebagai contohnya kan, betapa Baginda telah meminta mana-mana pihak dekat Kerajaan Negeri Polis pada ketika ini untuk menghantarkan calon-calon MB mereka kepada Raja Polis, macam yang dibuat oleh Yang Bertuan Agong ketika Kemelut nak mencari siapa PM tahun 2002 dulu kan. Itu tak apa, kita akui, tak ada masalah. Tetapi sekarang ini, titah itu tidak kelihatan. Titah itu tidak pernah diimmortaliskan. Tidak ada rekod pun titah itu dikeluarkan. Macam titah cadangan Kerajaan Perpaduan lah. Tidak dikeluarkan langsung pun. Tidak pernah nyatakan secara rasmi. Tapi mereka seolah-olahnya berselindung, oh, Raja dah titah, so kita hantar je lah. Benda tu tak cantik, tuan-tuan. Benda tu perangai macam PHBN. Macam Madani. Cuba untuk berselindung di sebalik titah diraja, konon-kononnya. Oh, kita nak buat kerajaan perpaduan ni kena titah diraja. Oh, janganlah kutuk kita kata, oh, kita no UMNO, no DAP sebab raja dia titah. Oh, janganlah kutuk kita nak bersama dengan penyakau sebab raja sudah bertitah. Macam tu lah lebih kurang, tuan-tuan sekalian. Jadi benda tu tak comel sebenarnya tau. Dan, kenyataan Muhyiddin ini sebenarnya, bagi saya sekali lagi, ia tidak menjawab apa-apa lah kalau dilakukan. Dia tak menjawab apa-apa. Walaupun Syed kata jangan cuba nak curahkan minyak ke atas api sebagainya, jangan nak membakarkan lagi keadaan polis. Tetapi selaku seseorang yang, saya merupakan seorang yang cenderung ke arah Perikatan Nasional dan saya yakin ramai lagi akal BPN, terutamanya dekat luar polis, yang merasakan benda ini tak patut sebenarnya. Jadi, kita memerlukan clarity. Apa punca sebenar? Apa masalah sebenar? Jangan sorok-sorok. Andai kata kalau betul ada masalah dengan MB ke apa-apa ke, bukan benda tak boleh selesai dengan baik. Benda boleh selesai dengan baik je. Tak payah nak hantar SD sebagainya. Cukuplah Cikgu Syukri. Okey, tak apalah. Kita nasihatkan Syukri letak ke jawatan dan kemudian kita pilih MB baru. Settle. Tak payah nak ada SD. Tak payah tunjuk macam kita nak berpecah sangat dan nak bergaduh sangat lah sampai duk sama-sama bergebut nak hantar MB ke apa-apa ke. Jangan macam tu. Kita kan sebuah perikatan. Muhyiddin juga kata kena selesaikan dengan semangat Perikatan Nasional. Ini bukan semangat perikatan. Ini semangat aku nak. Nampak tak kat situ? Tapi itulah. Saya ini orang luar polis. Of course lah saya tak tahu tentang dalaman polis. Saya cuma dapat mengulas berdasarkan kepada apa yang saya nampak dari luaran saja. Tetapi kena ingat, luaran ini membentuk persepsi. Dan persepsi sekarang ini yang dimainkan oleh geng-geng Madanon, geng-geng wala cukai ini, ialah kalau negeri sekecil polis pun PN boleh berantakan, jangan cerita satu negara. Dan benda inilah yang menyukarkan akar umbi Perikatan Nasional baik PAS atau Bersatu di mana-mana saja untuk menjawab tentang perkara ini. Dan kita tak nak naratif-naratif yang songsang, naratif-naratif yang pelik semata-mata untuk menghalalkan perkara-perkara yang berlaku. Jadi, di sinilah pentingnya tentang bagaimana pengurusan kes itu, pengurusan krisis itu dilakukan. Jika pengurusan krisis gagal dilakukan dengan baik dan jawapan-jawapan serta kenyataan diberikan pun begitu innuendo, begitu kosong, begitu tidak ada isi sebagainya, dan ianya akan menyebabkan kurangnya keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional untuk membuat satu kerajaan yang stabil sekiranya kau diberikan mandat untuk mentadbir.